Hi YouTube, what's up? Welcome back to my channel guys. Alright, so vlog kali ni aku nak keluar lunch dengan member. Tapi sebelum tu aku nak singgah bengkel kejap, nak check kereta sikit, lepas tu baru pergi lunch. Alright, jom, let's go. Hi guys, tukar plan. Tak jadi pergi workshop. Aku terus datang dekat tempat nak lunch ni, dekat area Jalampang. Sebab aku nak lunch dengan member office aku, member office aku. Macam tu. Okay, so tadi pun aku dah call abang workshop tu. Esok tutup. Ingat aku nak hantar esok, tapi esok aku lupa lah esok tutup. So aku akan hantar pada hari Sabtu tinggal. So hari Sabtu nanti dia akan check kereta aku lah, tengok apa jadi. Sebab nak balik raya kan, raya haji nanti. So kena servis dulu, make sure kereta elok, conditionnya elok, baru kita boleh gerak jauh. Okay, so sekarang aku dah sampai kat sini, cuma member aku semua belum sampai lagi. Kita tunggu diorang dulu lah. Aku pun santai dalam kereta dulu, dekat luar panas juga. Alright guys, member aku baru call, cakap diorang dah sampai. Aku tunggu-tunggu kat luar ni, tak nampak pula diorang. Kat mana pun aku tak tahu diorang sekarang ni. Jangan-jangan salah mall sudah. Tak boleh, kita tunggu sekejap tengok macam ni. Guys, diorang dah sampai, diorang kat dalam. Aku ingat diorang salah mall tadi. Grand Jury. Restoran dekat mana? Mana? Oh, okey, aku terlepas. Alamak, kat situ. Okey. Hai. Orang menganggur macam ni? Mana Zura? Dia pergi toilet je. Kau parking kat mana? Sebelah sini. Kereta motor? Kereta, aku buat kereta sebelah sini. Oh, tadi kita dah lepas. Tak ada nasi. Bis kau nak makan apa? Okay, Zura nak yang mahal. Okey ni. Ini mahal lah ni, kena dengan harga dia. Tak tengok harga dia. Zura cakap dia nak yang mahal. Order air dululah. Air dulu. Ni kat polisi bayar dulu. Dah pilih ke? Dia kena scan untuk nampak gambar. Nak makanan mahal ke? Ambil. Dekat sini ada tu. Afiq dengan Aimi next schedule baru, schedule bulan 5 kot. Diorang akan start kerja malam. Benar tak? Aku dah hidup baru. Ya tak? Tapi tak boleh. Sebab dia ada kerja malam. Sebab dia lepas malam. Bisik tanya Afiq tu. Dia tak kerja malam. Cik, sekarang dia. Masuk dulu dia. Dah boleh. Tadi tak? Mana macam mana? Oh, dah cuba mana? Dah. Ni apa ni? Oh, chili oil. Chili oil. Aku sudah bayar sendiri orang baru. Tak apa, nak pergi mana sekejap lagi? Kalau korang nak lah. Sebab dekat belakang ni cepit. Okey je. Jom lah. Orang kan office yang tak boleh kerja. Orang suruh rumah isteri. Kau letak ni ke? Apa chili oil?
kan. Buat breakfast boleh ni. Breakfast RM40. Boleh lagi lah. Zura tadi breakfast apa Zura? Tu baru first meal. Sama lah. Brunch. Kita kena diet sikit. Sebab masa suami aku balik Oh dah kecil. Okay guys, aku baru siap makan, siap lunch dengan member aku tadi. So sekarang ni plannya nak pergi ke Ion Setiawangsa sekarang, sebab kita orang nak tengok wayang cerita Michael Jackson. Cerita baru tu, baru keluar. Jom kita pergi ke sana. Alright, jom. RM5,000 ni best ke? RM20. Murahnya tu. Satu RM20 ke apa ni? Satu RM20? Betul lah, 60, betul-betul. Ada voucher, tak ada voucher ni kat sini. Tengok dulu. Ada voucher tak? Ini ada voucher. Voucher redeem. Bila kau redeem tu? Sekejap, tengok. Voucher. Macam mana tengok voucher? Dah lama tak tengok lah. Kena RM1,000 weh. Oh, aku dah claim dah. Dah lama hari tu aku claim. Tak adalah, ni je lah. Next. Hai? Dah expired dah tadi tu. Buat lagi sekali. Next. Nak apa lagi? Next. QR e-wallet. Kau select e-wallet ke? Tak, aku rasa kad tak boleh. Sekejap, pakai Maybank. Yang point 260 tak boleh kan? Tak boleh guna. Oi, boleh lah. Ada tax tak ada. Bukan hari Rabu tau. Hari Khamis. Khamis dah? Hari ni Khamis lah dah. Oh. RM20. Dah dapat dah. Jom. Tahun 2010 kot aku kerja kat Sushi King. Nasi ayam, KFC. Dulu kat situ pizza. Oh, pickleball. Sushi King tempat aku kerja dulu. Itu paling legend lah. Tak ada. Kalau dalam sana mall, Ion punya mall ada aircon. Oh, ni baru buka. Dulu ni kedai lain ni. Day one untuk orang pergi lah sekali lagi buat wedding kat sini. Orang tutup dah. Mana ada orang tutup lampu lah. Tengok. Diorang main masuk je. Boleh masuk ke ni? Guys, dekat sini adalah Ion AU2. Ni tempat kerja lama aku dulu. Dulu aku kerja Sushi King kat bawah, restoran kat bawah ni. Tahun 2009, 2010 aku kerja kat sini. Ni DIY semua masih ada lagi ni. Kenangan tu dekat sini. Orang main masuk je dalam tu. Kenangan kerja kat situ dulu. ATM ni pun dah lama. ATM pun ambil kira. Weh. Ini kalau tak silap sebelum PKP dulu last datang kat sini. Oh, dah lama lah tak datang kat sini. Mana? Ada juga kedai kau tu, Zeus. Jom ada ni.
Alright guys, sekarang kita punya movie dah nak start. So aku akan masuk dulu dalam. Alright, jom. A few hours later. Alright guys, baru habis tengok cerita Michael Jackson. Boleh tahan lagi, dia best juga. So sekarang tengah tunggu member aku. Orang pergi toilet sekejap. Lepas tu tak tahu sama ada nak pergi dinner ataupun balik terus. Kita tunggu diorang kejap. Nak tengok macam mana. Setelah sekian lama, kembali semula ke Sushi King. Tak ada lah, rasanya semua orang baru kot. Terbalik tu. Kejut aku. Oh, pintu sebelah sana boleh masuk. Hi guys, okay, untuk vlog kali ni sampai dekat sini aja. Yang mana belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright guys, so see you guys next video. Ciao.